Assalamualaikum, selamat malam. Suzuki Swift ni masalah dia bila braking, bila buat laju braking bergegar steering. Bergegar. So kat situ kita nak kena tengok antara masalah brake atau masalah lain. So macam kita ni, kita dah dapat detect, kita nak eject. Memang kita dah dapat detect masalah dia apa. Masalah dia punca daripada suspension dia. Bukan masalah pada braking tapi bahagian suspension dia. Okay, first kita boleh tengok punca sebenar dia, punca daripada sini sererek dia. Okay, sererek dia ni masih original part lagi, masih original asal lagi. Sebab kenapa? Dia masih ada tag Showa lagi. So, bila original, untuk baharu sererek ni costingnya agak tinggi. Bila tinggi, antara dua pilihan, antara baru ataupun half-cut. Half-cut original lah. Sebab dia pakai EPS motor. Sekarang sererek-sererek yang ada bagi jalan minyak, batu ke, ada kebanyakan aftermarket banyak lah. Kalau yang macam EPS motor ni, antara Recon ataupun half-cut, original half-cut. So, kita memilih untuk original half-cut. Kat sini kita boleh tengok lah. Punca dia boleh bergegar sebab dah ada free kat sini. Terlalu kuat. Tok, 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 tok. Kat sini. Kat dalam body shaft sererek ni. Saya cakap dengan owner memang kena tukarlah sererek ni. Ada salah satu punca lah. Kita boleh tengok tie rod dia habis. Tie rod ni kita order yang baru. Tie rod dengan RN ni ada jual. Cuma yang ini baru terlalu mahal lah costing dia. So, bila kita dah check sererek, kita kena tengok suspension lain supaya tak ada dua kali kerja. So, kita boleh tengok ball joint dia ni. Kita tengok ball joint dia habis. Sebab grease nya kering. Getah dia koyak ni. Tu yang grease dia kering . Lepas tu bush lower arm. Ini yang buatkan makan tayar. Macam kita ni dah start makan tayar ni. So owner untuk milih untuk buat suspension dulu, barulah tukar tayar. Kita kena tengok juga dia punya kawan-kawan dia yang lain. Kita macam stabilizer link dengan bar bush. So bila stabilizer link macam gini, kita boleh tengok grease dah koyak kan habis. Dia punya joint dia ni. Kita kena tengok sekali bar bush dia untuk pegang besi stabilizer bar. Macam gini dia punya getah pun dah haus. Benda ni bila terlalu haus, bar yang dekat sini yang pegang dia ni jadi free kat situ. Tu yang buatkan dia berlaga dengan besi. Contohnya kadang-kadang dia berlaga dengan subframe. Macam gitu. So kita nak tukar sekali benda ni sebab keretanya turun subframe. Seeloknya buat sekali. Supaya tak dua kali kerja. Sebab benda ni dekat dalam. Agak leceh nak buat. Sebab saya terlupa gasket bar cover. Sebab dia memang nampak leaking Untuk gasket bar cover kita ni ada D. Kebanyakan kereta kadang biasa asing D ni. D getah ni. Sekali dengan plak C. Ni kalau tidak sebenarnya leaking banjir sampai ke bawah ni, kita dah siap basuh sekali. Kita spraykan sekali dunia bar cover ni, kita boleh tengok. Kita spraykan sekali. So bila kita dah selesai pemasangan, basuh, kita test bawa macam ada bunyi. Bila kita test ada macam bunyi bila je bunyi krek. Sebab kita main fokus kita dekat bergegar tu. So bila kita dah test, dah check balik, rupanya ada macam ada bunyi halus sikit. Bunyi halus dia punca daripada sini bearing mounting ni. Bearing mounting kita boleh tengok. Sepai. Macam begini, mounting dia, bearing mounting dia ni sekali dengan adjustable ni sebab owner ni pakai adjustable. So dia bearing ni sekali dapat dengan dia punya adjustable. Untuk yang original dia lain. Dia punya design dia lain sikit. Sebab dia ada bola dia. Ada bola kat dia sini, kat bearing dia ni. So bila kita nampak tengok bearing ni punca, kita tengok sekali mounting dia. Mounting ni kita bezakan Ni dua-dua yang lama. Tapi yang satu ni agak tinggi sikit, yang ni dia dah rendah. Dia dah melepeh. Bila melepeh, kat situ dia berjadi gap mounting dengan adjustable tu. Boleh naik turun. Ni mounting yang sober getah ni. Dia biasa antara dia melepeh ataupun bila melot dia macam bunyi tepiat macam macam gitu. Yang tapi kita punya yang lepas kita settle ni bunyinya pada bunyi kasar, bearing mounting yang sober. Macam gitu. So bila kita check suspension ni, kita nak kena check betul-betul. Dia ada point-point dia. Kau jangan suka-suka tukar, menanggung kerugian. So
Kereta pun kita dah settle, dah set alignment apa semua. Kita pun dah berserahkan kepada customer lah. So tu sajalah proses hari ni. Jangan lupa like, comment, share dan support Petzl dan Auto. Assalamualaikum. Bye bye.